Laluan warisan sejak 1890 Bukit Bendera. Okay semua geng, petang ni aku lepas balik kerja tadi, duduk rumah tahu apa aku main hiking geng dekat Bukit Bendera. Hari tu aku main sekali hari tu. Ni main kali kedua ni. Bukit Bendera guys. Okay geng, sekarang aku dah sampai kat tangga ni. Orang panggil tangga penyesalan. Jom kita gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tangga ada lagi tak habis-habis ni. Trek tangga ni memang letih lah. Sebab kaki kita ni, kita nak kena angkat kaki, tu yang letih. Kalau trek tanah biasa ni, kita macam angkat sikit-sikit je kan, langkah pun boleh pendek. Ni tangga tengok, langkah tangga dengan tangga kat tanah biasa ni tak sama. Tangga letih sikit ni. Tangga tak habis-habis lagi. Ni tangga ni pula, tadi tangga simen, ni tangga batu. Campur-campur simen sikit lagi lekat. Bukan itu. Sorry. Oh, letih. Orang lokal kecil dia. Orang lokal bekas bukan. Okay, geng. Sekarang kita lalu jalan simen tapi landai. Tangga tak habis ni, atas sana ada tangga lagi. Okey. Kita sampai ke pondok rehat ni. Ni mungkin separuh ketinggian kot. Sebab ketinggian dia 800 meter lebih. Sini 449 meter. Mungkin separuh kot. Ada lagi 400 meter kat atas. Okay.
Jom kita gerak. Sekarang 5.20 dah. Aku naik tadi 4.45. Setengah jam lebih lah nak sampai ni 400 meter ni. Jom gerak ni. Tak payah lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Atau 70. Okay, ni masuk laluan tanah. Ada burung. Ada burung. Burung hutan. Allahu Akbar. Okey. Stesen seterusnya. Okay. Aku sampai ke stesen seterusnya. Stesen Bandar Tasik Selatan. Aku tak tahu ketinggian berapa ni. Tapi yang pastinya tinggi sikit lah pada yang bawah tadi. Oh ni geng, ni dah petang dah ni. Aku sekarang kat mana? Kat sini ke sana ni? Ni stesen atas sekali. Mungkin kot jalan ni kan. Jalan tu tu banyak laluan semua. Naik kot Penang Botanical Garden. Ni jalan tar kot ni. Ini naik ke mana ni? Forest Reserve Tiger Hill. Kat mana ni? Mungkin balik pulau lah. Dalam kereta dua ni lah. Kalau trekking aku rasa hiking banyak laluan ni sini. Member aku cakap kan. Ada mai. Betul ke? Angka dari mana? Ya. Oh, KL. Saya sini saja. Semua dari KL. Oh, makan durian lah balik pulau. Sekarang apa? Kereta api maintenance?
Oh. Biasa kalau tak larat boleh turun naik kereta api, sekarang tak boleh lah. Kena turun kat sini. Ada jeep nanti. Oh ada jeep. Oh okey bagus lah. Jeep. Berapa trip lah? Ha? Berapa trip lah? Satu je ni lah baru nak naik. Oh sini lah. Saya orang Kedah tapi kerja kat sini. Oh ni kejar ni. Ha? Nak datang kejar lah. Tak habis kerja tadi balik. Sihat lah kerja ni. Abang dari KL juga? Oh. Last ni kita tekan turbo. Okay. Last ni kita tekan turbo geng. Tekan turbo. Sampai dah. Johnny. Tahu mai. Tak kacau lah. Mai. Pergi balik, nak balik. Balik. Bye. Akhirnya. Sampai juga guys. Okay, pukul 6 ni, pukul 6. Aku naik di pukul 4.45. Sejam lebih lah, sejam 15 minit lah sampai atas ni. Kat sini ada tempat under maintenance. Tempat-tempat yang tak siap lagi. Tak silap aku kat sini dulu dia macam tempat stage lah, stage. Lepas tu gantung kunci banyak-banyak. Tak silap aku kat sini lah dulu. Lepas buang lah, buat apa tak tahu lah. Jom kan kita pergi tengok ABC Ice Cream tu. Aku naik hari tu dia ada diskaun tu. Harga untuk kaki-kaki hiking ada diskaun tu. Nak cakap tak dia. Jom kan. Oh ni projek ni Astaka Bukit Bendera. Tempat makan-makan lah. Ada lama kedai tutup lah. Semua tutup. Baik. Kedai tutup lah? Tutup. Alamak semua tutup kedai baik. Tak ada buka atas lain tak ada. Dah buka. Ayah. Kita ingat mau makan es krim tu. Okay, geng. Sekarang pukul 6.30. Aku pun nak gerak balik lah. Sebab kemungkinan aku seorang lah kat jalan ke bawah ni. Sebab geng-geng ada apek-apek yang tadi yang hiking tadi dia turun naik jeep. Geng-geng hiking yang awal tadi lepas turun ramai tadi. Tak tahulah kalau ada lagi kan. Tu aku nak kena gerak balik lah. Takut lambat tadi seorang-seorang kat jalan. Okey. Jom balik. Oh ni kita boleh berlari-lari anak sikit lah. Sebab turun kan. Tapi jaga dia sebab tu jalan daerah takut licin. Oh lepas hujan sama. Setengah. Ni kita masuk kawasan gangster kan. Oh
Jerit-jerit tu. Tunjuk something ah. Ha, ni. Layak. Tengok view lagi kan sebelum turun. Okay kan, singgah ni loh, rehat-rehat loh. Sembang-sembang tu kan. Okay, Alhamdulillah geng. Nikmat yang paling berharga tu orang kata tu nikmat kesihatan tu. Bukan duit, bukan wang ringgit, bukan makanan. Tapi nikmat yang paling berharga tu nikmat kesihatan tu. Kalau tak sihat, tak cergas, mungkin aku tak main ikut tempat ni. Dulu aku pun mana ada main tempat-tempat ni. Balik kerja tidur letih kan. Habis kuat apa pergi mengai. Tu je lah. Tapi Alhamdulillah sekarang ni Tuhan kurniakan nikmat kesihatan tu lebih sikit lah kan. Dipinjamkan lah sementara kan. Alhamdulillah kan. Jadi aku dapatlah menikmati suasana macam ni kan. Tu ku abang hampa jus rebah hutan plus ginseng tu padu. Hampa tak percaya. Dulu mana ada aku main-main macam ni. Tak ada dulu balik rumah tidur. Pergi mengai dekat-dekat je. Aku dapat lah tak percaya. Hampa try tengok wajib try Alhamdulillah ni pun rasa relax lagi. Relax peluh cerau. Basah ni baju. Tapi rasa steady lagi layan-layan dulu. Layan pemandangan dulu. Balik kerja rasa letih sikit. Bos tertukar kan. Pagi bos tertukar. Memang cun kan. Mantap lah.